Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nawaf Firas bin Muhammad Firdaus. Saya dari kelas 4IQ. Guru pembimbing saya ialah Dr. Nurlidana Yanti binti Muhammad Isa. Okay, hari ini saya ingin menerangkan tentang inersia. Inersia ialah kecenderungan satu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya, sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak dalam garis lurus dengan halaju malar. Hari ini saya akan buat eksperimen. Mula-mula kita ada cawan yang berisi air, kad dan juga siling. Kita akan letak dia macam ni. Saya akan tarik cardboard ni dan kita tengok apa jadi dekat siling ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, seperti yang kita tengok kat sini, siling akan masuk ke dalam cawan. Hal ini kerana siling mempunyai inersia. Jadi, siling ni akan mengekalkan bentuk asalnya, menyebabkan siling ini masuk ke dalam cawan.